Bagaimana cara zakat emas? Adakah boleh beri zakat pada anak yatim? Zakat emas kita kena nilai harga dia 5 kok cutne tadi. Kita milik emas, kalau kita milik 85 gram. Kalau perak kita milik 959 gram. Dekat sekilo. Kalau perak nisab dia dekat sekilo. Kalau emas sikit ya. 85 gram. 85 gram emas. Oh tu nisab dia. 85 gram ni kalau buat tali tekak boleh 5 kok cutne kalau buat tali tekak. Maka harga dia 85 krat. Tali tekak 5 kok ne tu harga berapa? Hak itulah zakatnya. Kalau zakat kita nak bui dengan emas, cabut ke potong kerak mek tali tekak itulah beri, ataupun emas betul emas toko tu gi timbang mek 2.5%. Kalau kita nak bui harga, ambil kira harga apa ni 10,000, 10,000 2.5% berapa? 100,000 2,500. 100,000 2,500. Tu 2.5%. Kira lagu tu.